bagaimana kejadian itu memberikan kesan kepada hari-hari adik? Maksudnya apa kesan yang berlaku? Lepas jadinya macam tu, saya mula rasa sedih lah. Saya sampai menangis sorang-sorang sebab saya ni mudah dibuli. Orang menganggap saya ni lembut lah, tak kuat lah. Jadi saya banyak menyendiri. Saya nangis termenung. Macam mana saya nak survive dengan keseorangan, dengan duit tak ada kan, kena ambil. Jadi saya menangis lah. Saya sedih, tak tahu nak ada macam mana. Lepas tu dia juga tak adalah menjejaskan pelajaran saya, tapi menjadikan hari-hari saya tu menjadi rasa lebih suram, tak ada makna untuk hidup. Macam tu. Okey, baiklah. Setelah alami kesakitan tersebut, apakah tindakan untuk menangani apa yang rasai selama ini? Okey, lepas saya sedar akan apa yang saya lalui ni, saya perlu keluar dari isu ini. Saya tidak boleh berdiam diri dan saya perlu mencari inisiatif lah. Dan apa yang saya cuba ialah saya cuba ubah diri saya dulu. Kalau dari dulu saya ni lemah, nampak lembut, sekarang saya cuba untuk ubah menjadi orang yang lebih kuat lah orang kata. Saya cuba bergaul dengan ramai lelaki, saya cuba cari kawan, dan saya cuba kuatkan diri saya supaya saya tidak mudah dibuli dengan rakan-rakan yang lain. Jadi dari hari ke hari ada peningkatan yang saya rasa pada diri saya. Jadi pesanan saya lah juga kepada pembuli di luar sana, hentikanlah buli ni. Kita tidak tahu kesan-kesannya kepada yang mangsa ini. Macam-macam perkara yang boleh dihadapi oleh mereka. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Semoga cerita ini dapat memberikan kesedaran lah kepada pembuli dan mangsa pembuli. Terima kasih adik. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu buli semakin merisaukan sejak kebelakangan ini kerana statistik di Malaysia telah menunjukkan peningkatan isu buli yang sangat drastik, dan perkara ini sangat jelas merisaukan kepada pelbagai pihak. Bersama saya ialah Tuan Amar Hakim, iaitu pengetua salah sebuah sekolah di kawasan ini. Tuan, silakan duduk. Tuan, sebagai pengetua, apakah punca utama berlakunya gejala buli dalam kalangan pelajar? Okey, bagi saya, antara punca utama yang menyebabkan pembuli ini membuli rakan-rakannya ialah pengaruh rakan sebaya. Pembuli ini kebiasaannya dia ingin menunjukkan dia ni mempunyai kuasa, menunjukkan diri dia ni enggah supaya dapat ditakuti oleh murid-murid lain. Dia juga memaksa murid-murid lain untuk menyertai kumpulan mereka. Sekiranya tidak menyertai kumpulan mereka, murid ini akan dipulau, akan tidak dihiraukan oleh rakan-rakan lain. Itu adalah punca utama. Seterusnya, saya merasakan pembuli ini dia lebih kepada kurangnya didikan kurangnya didikan emosi. Menyebabkan mereka ini bertindak luar kawalan, menyebabkan mereka ini tidak memikirkan kesan apabila mereka melakukan sesuatu tindakan. Para pembuli ini dia tidak dapat mengawal dia punya emosi ketika dia marah terhadap mangsa. Seterusnya, puncanya juga ialah berlaku disebabkan faktor keluarga. Kebiasaannya pembuli ini dia mempunyai masalah keluarga. Terdapat ibu bapa yang kurang memberikan perhatian kepada murid tersebut, menyebabkan mereka ini kurang didikan kasih sayang. Jadi dengan cara itu dia akan lepaskan emosinya terhadap pelajar-pelajar lain. Dan akhir sekali saya merasakan puncanya disebabkan oleh pengaruh media sosial. Dunia zaman kini serba moden. Pelajar
mendapat akses untuk melihat pelbagai aktiviti ganas di dalam media sosial seperti movie di TikTok menunjukkan aksi-aksi ekstrim yang menyebabkan pelajar-pelajar ini meniru tingkah laku tersebut dan mempersembahkan tingkah laku itu di dunia nyata kepada pelajar-pelajar lain. Itu saja untuk punca. Baiklah Tuan, soalan saya yang seterusnya. Apakah kesan buli terhadap mangsa dan juga pelaku? Okey. Bagi saya sebagai pengetua, apa saya nampak kesan buli ini terhadap mangsa. Mangsa kebiasaannya akan mengadu ataupun ada juga mangsa yang memendam. Yang kita boleh nampak ialah mangsa ini akan mengalami stres yang melampau, menyebabkan mereka ini stres sehingga kan mengganggu pelajaran mereka, mengalami tekanan apabila berseorangan, tiada orang yang dapat membantu dia apabila dia dibuli. Itu menjejaskan mental dia juga. Seterusnya, kesan kepada si pelaku ini, berdasarkan undang-undang yang telah diperkenalkan Disember lalu, undang-undang ini di bawah dalam konteks ini di bawah Akta 507G, dia menyentuh apabila si pelaku ini mencela, menghina para pelajar ini akan dikenakan hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Dan apabila hukuman-hukuman ini dikenakan terhadap pelajar tersebut, dia akan menjejaskan prestasi akademik pelajar, menyebabkan pelajar ini dibuang sekolah, menyebabkan pelajar ini tidak berpeluang lagi untuk melanjutkan pelajarannya di mana-mana institusi. Itu saja bagi saya. Jadi Tuan, apakah langkah yang perlu pihak sekolah ambil untuk menangani isu ini? Ada beberapa langkah yang saya dapat kongsikan untuk pihak sekolah mengambil tindakan bagi menangani isu buli ini. Antaranya ialah perlu melaksanakan program kesedaran bagi pelajar supaya pelajar ini dapat mengetahui lebih terperinci akan kesan-kesan apabila mereka ini terlibat dengan isu-isu buli. Apabila kesedaran ini ada dalam diri pelajar, mereka akan lebih takut dan lebih berwaspada untuk terlibat di dalam isu buli ini. Seterusnya, intervensi awal yang diambil oleh kaunselor sekolah. Dia perlu kenal pasti terdapat ke di sekolah tersebut pembuli ataupun mangsa yang dibuli. Dia perlu panggil pelajar tersebut untuk mengadakan sesi dapat mengetahui lebih awal untuk kita membendung perkara ini menjadi lebih buruk. Okey, seterusnya pemantauan yang rapi itu perlu. Sebagai contoh, Dr. Ashraf Wajdi melakukan penambahbaikan terhadap sekolah yang mempunyai asrama. Dia menggantikan warden, yang warden itu daripada pesara askar. Di situ akan menyebabkan pelajar ini lebih takut untuk melakukan buli kerana pemantauan ini lebih ketat daripada sebelumnya. Pemantauan juga kita boleh memasangkan CCTV di beberapa tempat yang kita tahu sering berlakunya buli. Pemantauan itu akan dapat dilihat secara berkala supaya dapat dipantau setiap masa. Okey. Dan akhir sekali, langkahnya ialah pihak sekolah perlu melakukan mesyuarat PIBG bersama ibu bapa, menerangkan kepada ibu bapa bahawa perlu menekankan isu-isu buli ini di dalam keluarga. Perlu memberitahu kepada ibu bapa untuk memesan dan memberitahu kepada anak-anak bahawa jangan terlibat isu-isu buli ini. Itu saja untuk langkah-langkah. Okey, terima
kasih. Baiklah, terima kasih Tuan atas penjelasan Tuan yang